Ini bukan serban, ini bukan kain semayang. Ini adalah pukat ikan, ini adalah ombak laut dan garisan ini adalah laluan perdagangan. Sejak tahun 1990-an, nelayan Gaza menghadap macam-macam ancaman akibat sekatan perairan yang dikenalkan oleh negara haram tu. Penguatkuasaan ketenteraan laut dan blokade haram yang bertentangan dengan undang-undang antarabangsa memandangkan selepas zon laut Gaza adalah perairan antarabangsa sebenarnya, yang Israel tak ada hak pun untuk buat apa-apa ataupun kenalkan apa-apa kuat kuasa. Lalu tindakan haram tersebut menjadikan kawasan aktiviti nelayan Gaza mengecil. Perjanjian Oslo pada 1995 memberikan hak kepada rakyat Palestin untuk menangkap ikan sampai 20 batu nautika dari pantai Gaza. Tapi realitinya perjanjian ini tak pernah dihormati negara haram tu pun. Had zon perikanan dikurangkan secara suka-suka hati oleh pihak berkuasa negara haram tu. Setiap kali ada isu je, semakin kecil lah negara haram akan hadkan area aktiviti nelayan. Saat dia turunkan ke 12 batu knot, saat dia bagi 10, kadang-kadang sampai 6 batu knot saja. Lebih buruk lagi sejak 2007 bila Hamas menang pilihan raya, negara haram serta-merta kurangkan had zon kepada hanya 3 batu nautika. Lebih menyusahkan nelayan untuk ke kawasan laut yang lebih dalam dan hanya mampu main di kawasan cetek 3 hingga 15 meter saja. Tentera laut negara haram mula suka-suka buat tembakan amaran, sita bot, tangkap nelayan dan rampas peralatan walaupun dalam zon yang mereka benarkan sendiri. Sejak awal 2000-an, ramai nelayan cedera, dibunuh dan dipenjara. Dan kini, sejak Oktober 2023, zon laut Gaza kekal 3 batu nautika, malah lebih kecil lagi. Dan nelayan-nelayan yang masih survive hanya boleh menjala atau mukat tarik tepi pantai saja. Itu pun kadang-kadang diancam tembakan daripada tentera laut haram yang pantau rapat sampai ke pantai Gaza. Laut Gaza adalah sebahagian dari Mediterranean yang mana suhu kebiasaan air dia memang sejuk. Dan bila sejuk ni, dia kaya dengan pelbagai spesies macam ikan kerisi putih yang dia panggil bream tu. Dan pelagic pula dia ada yellowfin tuna, tongkoi, tenggiri pun banyak juga. Dan yang paling biasa, sardin dan juga pelbagai spesies mackerel lah yang merupakan memang spesies ikan air sejuk dan memang ikan-ikan komersial mereka lah. Palestin sejak dari zaman Kanaan Purba kepada Roman dan Farsi hinggalah ke Mamluk ke Osmaniyah merupakan bangsa pelaut dan sebahagian besar aktiviti ekonomi mereka adalah perikanan. Menjadikan mereka dan kita di alam Melayu ni dulu ada persamaan sebagai bangsa yang hidup dengan laut. Palestin kalau tak dijajah, dia adalah kawasan sport fishing yang memang rancak. Macam di Mesir ada Hurghada, di Lebanon ada Beirut, di Jordan ada Teluk Aqabah dan sebagainya. Pergi cari dan pakailah kafe ni dan jadikan dia trend dan style baru dalam kalangan para pemancing. Dia berguna juga untuk macam-macam kegunaan. Dan memancing sepatutnya jadi ruang ekspresi untuk apa jua solidariti perjuangan menentang penindasan dan kebebasan. Jadikan ia ikon bahawa kita dan saudara kita di sana berkongsi jiwa laut yang sama, iaitu jiwa pemburu laut. Dan bila Palestin bebas nanti, ia akan menjadi realiti. Dan memancing akan menjadi antara aktiviti ekonomi yang rancak sama ada di Gaza dan seluruh pantai-pantai hingga ke Jaffa, dan akan jadi sebuah negara yang terkenal dengan aktiviti laut yang meriah. Dan ianya akan menjadi realiti dari sungai hinggalah ke segara.